Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat? Saya berada di luar, guys. So, cantiknya burung. Macam mana? Macam mana cerita Dia Bukan Syurga episod 16, episod 15 malam. So, malam nanti episod ke-16 saya ada tengok sedikit video-video di IG mana Nuha masuk dalam hospital. Dia dah koma. Dibelasah si Tajul bila dia tahu dia mengandung. Dia belasah weh. So, okay, dia dah masuk dalam hospital dan datanglah si Mona Lisa, mak si Tajul rambutan tu. Dia datang menyakitkan hati tahu. Dia masuk-masuk, tak ada apa sangat lah, tak mati lagi pun. Ya Allah, boleh dia cakap macam tu. Tu mak si Nuha kata, tak mati, tak terung, kata. Anak udah koma di belasah si Tajul. Kau cakap lagi, tak ada apa-apa. Kami jentik pun tak pernah. Datangnya si Tajul belasah sepak terajang. Dia cakap macam tu. Lepas tu, dia cakap, alah, mesti dia degil. Kalau si Tajul tu, pukul dia mesti ada sebab. Mesti dia degil. Ya Allah. Dia tak dengar cakap. Sebetulnya si Tajul yang baran tu pukul dia. Dia cara mengajar konon-kononnya. Ya Allah. Marah abang marah siang. Dia cakap si Tajul tu 2 kategori saja. Kalau dia bukan gila, dia bodoh. Marah lagi masih Mona Lisa tu. Lepas tu dia kata si Nuha ni mengandung tau. Masih Tajul rambutan kata, alah, dia mengandung tu belum tentu anak si Tajul. La ilaha illallah. Boleh cakap macam tu. Kan halau dia keluar daripada bilik. Lepas tu si Tajul jumpa si Arham. Si Arham jumpa si Tajul. Si Tajul Tajul rambutan pergi hospital kan. Si Arham halang dia. Cakap, pukul dia buat ni. Menyesal kono macam-macam. Disuruh si Arham tolong dia. Si Arham kata, aku dah cakap dengan kau. Kau jangan kahwin. Kau. Masalahnya si Nuha yang memaksa juga. Salah si Nuha juga sebenarnya. Lepas tu, masih si Tajul rambutan pun suruh si Arham tolong. Tapi dia kata, dia tak mau ini. Si Arham lebih pedulikan si Nuha. Dia kata, kenapa kau lebih pedulikan si Nuha tu? Si Tajul tu adik kau. Lepas tu, dia beritahulah si Arham beritahulah mak dia. Sebenarnya saya tahulah apa yang mak buat sampai si ayah dia ini tunduk kepada dia kan. Dia kan macam andalkan sangat kalau dia tu boleh ubah si Tajul jika si Nuha tu mau amalkan apa yang dia buat. Amalan dia adalah nasi kangkang. Si Nuha kan tak mau. Si Nuha tak mau. Marah dia bila dia bagi tahu. Jika itu syirik, itu dosa. Marah lagi si mama si Tajul rambutan itu. So malam nanti, tak tahulah apa kejadian. Sebab keluarga dia sudah ini semua. Si Nuha pun dah kembali kepada keluarga. Mustahil lah dia nak lepaskan anak dia lagi pergi ke si Tajul rambutan itu. Kan? Sampai ntar review je. So malam nanti best. Macam orang akan tekanan. So bersedialah kalian. Sudah masuk ke episod ke-16 kan? Kan? Saya di luar sebenarnya ni. Saya bawa kucingku berjalan-jalan. So, nantikan malam ini guys, episod ke-16. Episod last untuk minggu ini. Tunggu lagi minggu hadapan. Okeylah, so itu sajalah. Jangan lupa malam ini, episod ke-16, Dia Bukan Syurga. Lahana si Tajul rambutan itu. Tak tahulah, bila dia masuk dalam penjara. Bila dia nak masuk penjara, dia tak guna itu. So, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.